Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila binti Salim. Sekarang tinggal di Cyberjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Masya Allah. Jadi Puan, subhanallah, daripada Cyberjaya. Macam mana Puan tahu berkaitan program khas Ramadan? Sebenarnya saya dah ikuti program Ramadan khas Ramadan ni daripada tahun lepas. Tahun lepas lah. Jadi tahun lepas ni kali kedua lah program ni saya ikuti. Alhamdulillah, last year programnya kita rasa sangat best kan, sangat best, sangat meruntun jiwa lah kan. Meruntun jiwa. Jadi kita tak nak lepaskan peluang ni lah. Jadi kita akan menunggu masa-masa seperti menunggulah Ramadan ni ada ke tidak. Jadi tahun ni kita dengan secepat-cepatnya merebutlah peluang sebab kita sentiasa ada di sini. Berada di sini boleh kata hari di Nasyid Quran ni. Jadi berita tu memang kita dapat dengan amat cepat lah. So terus online, terus daftar. Tahun ni agak cepat pendaftaran. Hari pertama, hari kedua pun dekat-dekat 150 orang. Ya, alhamdulillah lah. Masya Allah. Jadi Puan merupakan antara peserta yang paling istiqomah dalam Akademi Nasyid Quran ni. Subhanallah. Dan Puan ni juga telah sertai program khas Ramadan tahun lepas. Dan kini sertai lagi kerana terasa menunggu ketibaan program khas Ramadan ni. InsyaAllah. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di luar sana, pada pendapat Puan, apa keistimewaan yang mungkin ada dalam program ni yang patut lebih ramai lagi rasai keistimewaan tersebut. InsyaAllah. Ramadan bulan Al-Quran InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi program seperti ini selama hidup lah Selama hidup belum saya temui. Talaqi, tadabbur. Syekh baca, kita ikut. Saya rasa saya belum temui lagi program seperti ini. Jadi di Nasyid Quran ni adalah yang pertama saya temui. Program-program di masjid ataupun di surau, kebanyakannya adalah program tadarus. Tadarus kita baca bersama-sama dan ada yang memimpin lah. Berbeza dengan program di sini, talaqi dan juga tadabbur. Jadi ianya adalah program yang berbeza daripada program lain. Alhamdulillah lah program yang berbeza daripada tempat yang lain. Saya memang galakkanlah sesiapa jugalah merebut peluang ini. Tapi tempat tak cukup kot. Cuma ada 200 pun dah sesak kan. 200 pun dah sesak. Dulu kita selesa satu meja tu 2 kursi. Sekarang satu meja 3 kursi. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maksudnya kita mendapat permintaan ramai daripada satu tahun ke satu tahun. Lagi-lagi ini tahun ke-6. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Moga-moga tahun depan kita boleh buat di Dewan yang besar. Supaya lebih ramai lagi yang berpeluang untuk sama-sama merasai kemanisan dan kelazatan majlis ilmu ini, insyaAllah. Jadi Puan, dari hati Puan sendiri, pada pendapat Puan, adakah program ini memberi kesan pada hati Puan? Jika ada, mungkin Puan boleh kongsikan bahagian mana yang menjentik hati Puan. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman dan perasaan Puan sendiri. Memang sangat beruntun lah sangat beruntun hati. Program sangat menjentik hati apabila setiap kali Tuan Syekh Abdullah Subhi Mar'i membaca dan kita ikut dan kita cuba sebenarnya memperbaiki bacaan kita. Talaqi memperbaiki bacaan kita kadang-kadang tu tersasu juga tapi kita cuba memperbaiki pada setiap masa kan. Dan yang bestnya ialah Tuan Syekh akan mentadabbur setiap ayat yang dirasakannya sangat penting yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sangatlah meruntun hati, menjentik hati, dan saya tidak akan melepaskan peluang lah untuk mencatat dan cuba masukkan dalam hati dan jiwa lah setiap apa yang Tuan Syekh ajar kepada kami lah. Walaupun diulang pada tahun lepas, lupalah kadang-kadang lupa. Walaupun setiap kali ulang, itulah cakap tu ulang tu penting. Kena 100 kali. Kenalah kan. Terpaksa lah. Sebab kita nak hafal. Mungkin yang muda-muda bolehlah hafal 1-2 kali kan. Kita 10 kali belum tahu hafal lagi. Kan. Mungkin dengan 100 kali baru boleh hafal. Jadi itulah tu yang menjentik betul-betul lah setiap kali.
kena pergi supaya kita dapat hafal apa jugalah yang diajar di sini. Ya, apa yang dari sini semua yang diajar sini kena ulang. Tidak, tak boleh. Dah tua. Masya Allah, subhanallah. Saya lihat puan ni subhanallah bersungguh-sungguh nak mendekati, mendampingi Al-Quran tu, subhanallah. Setiap daripada peserta ni ada cabaran-cabaran tersendiri. Ada yang kata duduk lama, sakit pinggang dan sebagainya. Ada yang jauh, sanggup datang juga. Jadi puan sendiri, ada tak cabaran yang Allah, ni antara cabaran dalam menghadiri majlis ini, dan bagaimana puan mengatasi cabaran tersebut? Yang penting sihat. Yang penting sihat. Ada ilmu juga, kita perlu sihat. Doa selalu kita untuk sihat, sebab kita perlu sihat untuk mencari kebaikan dan untuk beramal ibadat. Perlu sihat. Jadi exercise lah penting kan. Exercise sangat penting untuk kita merasa sentiasa sihat. Dan pagi-pagi tu cabarannya bangun pagilah ya. Ramadan ni memang kita tidur lewat kan, Jadi kita dah terbiasa dengan tidur awal. Tidur awal kita bangun awal kan. Tidur lewat kita terlewat bangun. Macam itulah. Jadi itu adalah cabaran lah. Tapi saya rasa bersungguh-sungguh tu penting. Komitmen tu penting. Jadi bagi saya tak adalah, sebab tu jadi kebiasaan dalam hidup kan. Jadi pagi-pagi datang awal tu memang jadi kebiasaan dalam hidup. Jadi rasa tak ada masalah sangat. Dan kerja pun dah terbiasa dengan kerja tanpa henti. Jadi kalau duduk lama tu tak masalah sangat lah sebenarnya. InsyaAllah, alhamdulillah lah sekarang ni sihat. Itu je yang penting, doa kita sihat, jangan sakit. Kalau sakit je kita tak boleh nak buat apa kan. Itu Allah bagi ujian. Jadi yang penting sihat lah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi puan, apakah harapan puan? Mungkin harapan Ramadan kali ini puan bersama program Masa Ramadan, atau harapan untuk program ini sendiri? Silakan puan. Harapan program teruskan. Ya, sebab akan datang, walaupun ulang banyak kali, ulang, tapi kita akan makin ingat. Apa yang diulang tu akan tertanam dalam jiwa. Dia akan melekat kalau kita ulang. Kalau kita tak ulang, lupa. Jadi dia akan melekat. Jadi insya-Allah lah, perlu pengulangan walaupun sampai mati. Sampai saya matilah teruskan program tu, insya-Allah. Insya-Allah, sama-sama kita doakan untuk program yang memberi manfaat ni dapat diteruskan dan lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada program seperti ini, insya-Allah. Jadi puan, akhir kalam daripada puan sendiri, daripada hati puan sendiri, insya-Allah. Daripada hati sendiri ya, insya-Allah, alhamdulillah Ramadan ni dapat saya harungilah dengan penuh amal. Supaya amal yang saya dapat, yang amal tadi pun Syekh dah ajarkan, amal tu kita tak tahu Allah terima ke tidak. Kita mungkin amal kita macam banyak amal, kononnya banyak amal, kita tak tahu Allah terima ke tidak amalan kita kan. Jadi itu kita doalah banyak-banyak agar Ramadan ni, amalan yang kita buat ni Allah terima. Itulah Syekh pesan hari ni lah. Kita doa banyak-banyak, amalan kita ni Allah terima. Amin, amin ya rabbal alamin. Setiap amal kita, setiap detik kita mendapat keridaan Allah dan Allah terima sekali, insya-Allah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Insya-Allah sama-sama kita doakan semoga Allah terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih puan. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program Khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.